kita pun tak sangka tau orang tikam belakang ni. Kita tak boleh nak imagine, tak boleh nak bayangkan orang tu rupanya jenis spesies tikam belakang. Sebab kita nampak depan kita baik tau, macam malaikat, pijak semua tak mati, kau ni gitu kan. Depan kita manis dia mulut, tegur kita, kita rasa macam baik ada ni dengan aku kan. Tapi at the end ni, ya Allah, tak sangka perangai dia suka tikam belakang. So sejarah lah cerita kan. Masa saya bekerja dulu dekat satu tempat ni, tak boleh nak sebut. Yang tahu je tahu. Tahu je tahu. Tak boleh nak sebut pernah lah berlaku saya sebelum tu saya bekerja okey je dengan bos. Bos orang kata jelah suruh buat tu, suruh buat ni. Kita buat lah kan. Okey je, selama ni okey. Tiba-tiba adalah satu orang ni masuk. Satu orang ni masuk kerja. Tiba-tiba bos berubah. Bos berubah. Itu benda yang pertama yang kita perasan lah. Kita rasa pelik kan. Kenapa tiba-tiba bos berubah? Dulu elok je, bagi arahan pun macam okey je kan. Tapi lepas member ni masuk, tiba-tiba dia dingin dengan kita. Lepas tu nak angin je, nak marah je. Contoh? Contoh macam katalah kan, kita buat kerja, dah siap dah kerja, kita biasalah kita hantar lah kat bos kan. Tiba-tiba marah, kau ni buat apa kerja macam ni? Dah lama kerja pun tak tahu lagi ke? Kenapa bengap sangat? You know, kita macam tak pernah punya perkataan macam ni. Dulu kan? tak ada. Tak ada. Dulu macam tak betul, tolong betulkan. 10 kali pun sabar je kan. Betulkan yang ni, yang ni. So macam kita pun macam, apa saya guna perkataan macam ni yang tak pernah. Kita ni husnuzon lah. Husnuzon mungkin kat ni ada kat rumah dengan suami ke kan, atau dengan isteri ke kan. So macam tak apa lagi. Tapi kali kedua, macam tu juga. Marah ataupun gunakan perkataan yang kesat, ataupun dah mula macam yalah panas dengan kita, nampak muka kita je angin. Kan macam orang bercinta ataupun suami isteri kan, nampak muka kita je angin. Kita pun macam pelik, apa pasal dia asyik marah je kan.